layan nature, korang nak pergi naik genting ke, zaman klasik ataupun era retro dahulu. Ini adalah sebuah model motosikal CMC Buckner 250 injection. Kalau korang boleh tengok secara dekat, ini didatangkan dengan enjin V-twin. V-twin Kenapa V-twin? Tengoklah, macam telinga saya ada dua macam ni. Saya dah tunjuk telinga saya. So exhaust dia didatangkan dengan manifold 2 juga ya. Manual. Dua manifold. Dia 2-in-1. 2-in-1. Kita tengok secara dekat dia punya detailing engine dia. So dia juga ada 333 iaitu cat kaki 3. Okay. So daripada look depan dia, dia dah siap dengan dia punya dia ada fairing sedikit dan dia punya lampu pun ada grill. Dah ada grill. Ini tak bagi lampu ni keluar. Sebab apa ada grill? Kerana tak nak bagi nyamuk masuk. So tayar dia dah pakai tayar swallow. Okay, tayar swallow iaitu tayar zigzag macam ni lah. Dia punya zigzag macam ni. So dia dah ada magat. Ini solid bersih. Okay. Magat dia kecil di depan. Okay. Memang sangat-sangat tepat, lawa dan sedap. Memang kenalah dengan design dia. Okay. Lepas tu dia punya meter ataupun orang kata position riding memang sangat kena lah. Okay, jom kita try naik. So kalau korang naik position ataupun view rider akan jadi macam ni. So korang akan bawa motor korang ni macam ni. Kena. Memang kena. Kita bagi juga sekali dengan tongkat. Dengan tongkat sekali gear dan pemijak kaki. Dia ada pemijak kaki depan rider dengan pemijak kaki belakang. Ini sama juga. Tiga. Kena. So daripada belakang, kalau daripada belakang ini adalah look dia. Dia dah datang dengan U-look. Okay, dan magat dia betul-betul short. So apa yang korang nak, korang dah ada. Apa yang korang nak, korang dah ada. Ini adalah look daripada tepi. So tayar belakang pun sama, swallow zigzag. Dia lebih besar lah. Ini daripada tayar Timsan tapi ini malu apa? Malu apa? Kalau korang tanya motor ini sesuai pergi mana, boleh ke bawa pergi kerja? Bukan cakap bawa pergi kerja je. Kalau contoh setiap minggu kan, setiap hujung minggu korang nak pergi jalan-jalan, korang nak pergi layan nature, korang nak pergi naik genting ke, korang nak pergi kafe ke, korang yang jenis layan alam ataupun korang yang sejenis organik, bersama-sama organik ataupun bersama alam, motor ini sangat sesuai kerana lifestyle ada, vibe pun ada. Memang kena. Nak pula kita pada era orang kata pada zaman retro, klasik, heritage. So sesiapa berminat, korang boleh dapatkan di Motorcycle Sales Center di Petaling Jaya. Okay, ingat berkena. Ingatlah, tak ingat